Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita nak belajar pasal haiwan. Okey, hari ni kita ada 2 orang peserta. Okey, kenalkan diri. Nama apa? Nama saya Nur Izin Syakira binti Iman Syakir. Ini nama apa? Izrin. Katalah nama saya Izrin. Okey, sekarang Izrin. Dia malu sikit. Okey. Okey, hari ni kita try teka lah. Teka, ini binatang apa? Okey, Izni, binatang pertama ni nama apa? Harimau belalang. Harimau belang. Harimau belang. Okey. Yang nombor 2 ni binatang apa? Adik. Cepat. Cakap. Hipau. Hippo. Ha. Hippo okey lah. Betul lah. Okey, haiwan ketiga ni apa nama dia Izni? Kangaroo. Kangaroo ni makan apa? Makan daging. Makan daging, makan sayur. Makan sayur lah. Okey, nombor 3. Okey, ini apa nama dia? Adik. Rusa. Rusa. Ya, betul. Rusa dekat atas kepala dia ada apa tu? Ada apa kat kepala dia? Yang ni. Ni. Ada antelope kan? Panggil antelope kan? Tanduk dia lah. Tanduk dia. Okay, yang tinggi sekali, binatang paling tinggi ni apa? Zirafah. Zirafah dia makan apa? Makan daun. Makan daun. Makan pokok. Okey lah, Mama panggil makan. Jom. Adik, jom makan, jom. Tak nak. Okay.